Malu kalau orang duduk Malaysia tak ada tanah. Senang saja. Sekarang kan kerajaan bagi tanah kepada penceroboh, pencuri tanah. Senang saja. You cari itu pokok besar punya pokok. Itu dinosaur punya pokok ke? Itu zaman British punya pokok. You angkat itu satu kain lah. Kain kuning ke, kain merah ke. You kasih ikat sama itu pokok. Dan lepas tu you bina satu pondok kecil punya. Kasih nyalakan lah apa-apa wangi-wangi punya itu benda-benda lah. Setiap tahun you buat renovation, you kasih extend, kasih extend. Besar punya extend, sudah kumpul duit secara haram tu. Lepas tu itu tuan tanah mari kalau dia tanya itu tanah, you pergi depan dia, you buat gangster ke sana. You bawa apa Hilux ke apa hantam dia lah. Lepas tu itu kerajaan akan mari, dia tak ada tolong itu tuan tanah tau. Dia akan tolong itu penceroboh. Macam kita jugalah, kita mau dapat tanah free ini macam cara. Malaysia duduk Malaysia ini macam juga cara. Dia akan bagi you tanah free dengan pampasan. Satu saja you kena menangis depan dia. Kena ambil simpati, gunakan isu perkauman. Terbaiklah. Apa bengong punya undang-undang. Kalau kita bersuara, akaun pun kena hilang. Tiba-tiba cikgu punya TikTok akaun tak tahu pergi mana. Pergi sudah bulan ke, tak tahu dinosaur sudah makan ke. Terbaiklah. Teruskan manjakan penceroboh kat Malaysia. Terbaik kerajaan.